saya berpeluang untuk sambung belajar dalam Public Health Administration dan juga Environment Health and Safety Management. Okay. Saya juga merupakan seorang Safety Health Officer yang terlatih, SHO, tapi saya tak kompeten. Registered OSH Coordinator, dia juga Ergonomic Training Person for Initial and Advanced Era. Saya juga merupakan seorang Hearing Conservation Administrator yang terlatih dan juga OSH Risk Assessment yang terlatih. Dan baru-baru ni saya telah mendapat satu sijil daripada Intan ataupun daripada JPA sendiri, iaitu untuk menjadi seorang Certified Professional Coach. Dan juga benda ni juga link dengan International Association of Coaching, iaitu Certified IAC Mastery Practitioner lah. Dalam masa yang sama saya juga seorang accredited HRD Corp trainer yang mana memerlukan jam, dia kena mengumpulkan jam untuk kita jadi accredited dan juga certified trainer lah di bawah Human Resource Development Corporation ataupun pembangunan sumber manusia, pembangunan sumber manusia lah yang di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan last sekali saya juga adalah seorang certified analytic coach. Itu sebab sedikit lah berkenaan dengan saya. Okay. Dan kita masuk kepada kita punya, sebelum kita masuk kepada kita punya tajuk pada pagi ni lah, saya suka untuk memulakan saya punya perkongsian dengan slide ni lah, yang mana kita selalu terlepas pandang yang kita tengokkan tempat kerja juga merupakan setting dalam kesihatan awam. Kalau kita tengok kesihatan awam ni apa dia, kita ada dekat antenatal lah, kita pergi ke rumah warga emas, kita pergi ke pusat jagaan kanak-kanak istimewa kan. Semua benda tu ada kesihatan awam. Tapi dalam masa yang sama tempat kerja juga merupakan setting dalam kesihatan awam. Ini ada buku daripada Blake D. Pollan. Dalam buku ni dia menerangkan yang ke tempat kerja juga adalah setting dalam kesihatan awam. Kenapa? Yang kita kena ingat, yang pertama sekali, manusia ni adalah aset dan sumber terpenting dalam pekerjaan. Kita boleh ada hospital banyak, kita boleh ada kenderaan yang banyak, kita boleh ada mesin yang banyak, komputer yang banyak. Tapi kalau kita tak ada manusia untuk kita mengoperasikan mesin-mesin tu, untuk mengoperasikan kerja-kerja tu, dia tidak akan berjalan kita punya proses kerja. So kita sebagai manusia, sebagai orang yang bekerja di situ merupakan aset dan sumber terpenting dalam pekerjaan. Dan kalau kita tengokkan, kita habiskan masa sekurang-kurangnya 8 jam sehari dekat tempat kerja. Okay. Ada yang kerja shift malam sampai ke 10 jam, ada yang kena double shift dah sampai 16 jam kan. Ada MO yang terlebih daripada tu 16 jam sehingga 20 jam sehari. Tu tempat kerja tu adalah kita menghabiskan banyak masa dekat tempat kerja kan. Dan kalau kita dah banyak masa tempat kerja tu, penyakit juga boleh disebabkan dekat tempat kerja kita tu, boleh disebabkan pekerjaan kita. Boleh sakit belakang, sakit kaki lah kan. Yang duduk dekat dalam pejabat, duduk dekat depan komputer, boleh jadi rabun kan, boleh jadi silau, boleh sakit kepala tengok komputer lama sangat kan. Itu adalah penyakit disebabkan oleh pekerjaan kita. Kalau kita tengok juga persekitaran tempat kerja turut mempengaruhi persekitaran umum. Kalau macam dekat hospital, kita tengok kan pembuangan sisa-sisa klinikal yang ada darah semua tu, kita tak boleh buang sebarangan. Kita tak boleh buang sebarangan, kita kena buang ke dalam tong sisa klinikal untuk dilupuskan dengan betul. Apa jadi kalau benda tu disebarkan merata-rata, orang buang dekat dalam longkang, orang buang dekat dalam tong sampah biasa, apa akan jadi? Dia akan menyebabkan tersebarnya penyakit yang disebabkan oleh darah itu sendiri. Okay. Dan seterusnya, kualiti pekerjaan turut mempengaruhi kualiti kehidupan. Kita kerja dekat dalam tempat kerja kita ni, kita kerja 8 jam sehari. Okay? Kita dah berdiri lama, kita duduk lama kan. Ada yang kita punya pra sebagai contohnya, ataupun kita punya penolong pembantu kesihatan sekitaran tu, dia buat fogging, ada driver kita sendiri pun sama kan, jalan long distance. Assalamualaikum doktor. Doktor sorry, apa ni slide tu macam tak jalan. Boleh jalan ni? Boleh tengok? Rasa macam slide tak ada. Saya tak ada ya. Sekejap ya. Sorry doktor Okey, tak apa. Saya siap sharing lagi sekali. Itu entire screen Okey. Boleh nampak ke? Okey ke? Boleh doktor, boleh. Okey. Okey kan. Okey. Kualiti pekerjaan turut mempengaruhi kualiti kehidupan lah. Kalau kita tengokkan kita punya driver sebagai contohnya, long distance kan dah penat sangat, bila balik ke rumah dia pun dah tak larat nak buat apa-apa kerja yang lain. Nurses kan,
kita punya jururawat kesihatan, jururawat terlatih dekat hospital sebagai contohnya kan, dah berdiri lama, kena double shift pula, kena extra OT kan, bila balik rumah dah tak larat nak buat apa-apa kan. Apa jadi pada family? Dah tak dapat kita nak bermesra, tak dapat kita nak menyediakan kelengkapan ataupun menyediakan makanan, nak masak pun dah tak boleh kan. Okay, dah sekali ada berkenaan lost time injury. Lost time injury ni apa? Dia meningkatkan kos secara keseluruhan. Macam mana dia meningkatkan kos secara keseluruhan? Okay, saya bagi ini. Kalau seorang tu dia sakit ataupun dia terpaksa MC, sebab apa? Dia kena slip disc kan. Dia kena slip disc. Okay, MC dah kurang-kurang 3 bulan hingga 6 bulan boleh sampai macam tu kan. Dia kena buat operation lagi kemungkinan lah. Okay. Kalau dia waktu dia MC tu, siapa akan bekerja dia? Mestilah kawan-kawan dekat dalam dia punya tempat kerja itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, adakah dia punya orang yang cover kerja dia tu dapat bayaran gaji daripada orang yang MC tu? Tidak tak kan? Yang ketiga kan, orang yang MC tu adakah gaji dia masih jalan? Tu gaji dia masih jalan juga, betul tak? Kan? Dan last sekali, apa tanggungan yang perlu dibayar oleh pihak kerajaan untuk merawat orang yang ataupun anggota yang telah tercedera tadi tu. So kos-kos ni kita tak nampak secara direct, kita takkan nampak dia secara direct. Tapi sebenarnya ada kerugian yang terpaksa ditanggung disebabkan oleh lost time injury ni sendiri. Okay, itu berkenaan dengan tempat kerja sendirilah. Okay, alright. So kita masuk kepada kita punya objektif sesi pagi-pagi ni. Okay. Saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan pada akhir sesi ini akan dapat menyeraikan dobin dan ergonomik, seterusnya menyenaraikan faktor-faktor risiko ergonomik serta merancang pengawalan asas bagi mengurangkan risiko ergonomik di tempat kerja mengikut garis panduan penilaian risiko ergonomik tahun 2017 terbitan Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. Okay, ini outline kita pada pagi ini. Saya akan berikan sedikit pengenalan dan seterusnya kita akan bincang sedikit mengenai ergonomik dalam pekerjaan, kesan kepada kesihatan, strategi pengawalan hazard ergonomik dan juga seterusnya kesimpulan. Okay, apakah itu ergonomik? Okay, ergonomik ni dia berasal daripada dua perkataan Greek iaitu ergon dan juga nomos, iaitu ergon bermaksud work ataupun kerja dan nomos adalah peraturan. Dia adalah satu cabang sains untuk mengharmonikan sistem kerja dan juga kemampuan manusia. Dan satu kita study dikatakan ergonomik adalah peraturan dalam pekerjaan yang mempunyai dua komponen iaitu mesin dan juga peralatan. Mesin atau peralatan dan juga manusia sebagai operator yang mengendalikannya. Dan ergonomi adalah ilmu sains yang menyesuaikan mesin atau peralatan tersebut kepada manusia. Okay? Maksudnya kita bukanlah satu mesin tu dicipta dan manusia yang kena sesuai dengan mesin tersebut, tetapi mesin tu yang perlu disesuaikan kepada manusia. Okay? Itu satu untuk mesin. Sama juga dengan proses kerja. Proses kerja dilakukan supaya bersesuaian dengan manusia. Bukan manusia yang terpaksa menyesuaikan ataupun dikena fitkan diri dia kepada proses kerja tersebut. Okay? Kita sebagai contohnya, kalau dekat dental ni kita ada kompresor. Kompresor ni apa dia? Kompresor angin lah yang dandang untuk menyebabkan macam dekat kedai motor kompresor untuk kita pump tayar tu. Okay. Kami pergi dekat dental ni kena bawa kompresor ni pergi sekolah. Kita buat outreach program lah. Kan? Kompresor tu dah berat kan? Boleh ke seorang proses kerja dia untuk memilih kompresor tu, boleh ke dia angkat seorang? Kalau dia berat, tak boleh. So proses kerja tu kena disesuaikan dengan manusia. Doktor, slide macam hilang lagi lah doktor. Slide hilang lagi ya? Maaf. Okey. Sekejap ya. Saya takut connection saya tak okey. Resume presenting. Oh, kenapa dia tiba-tiba resume? Okay, boleh nampak Nampak betul. Okay, alright. Okay. Alright. Sama juga dengan masa kita masuk tadi mesin, peralatan proses kerja itu sendirilah. Okay. So, kalau kita tengokkan kereta yang kita beli. Kereta yang beli ni kita ada dua jenis kereta kalau dekat Malaysia ni. Satu CKD, satu lagi CBU. Okay, CKD itu adalah pemasangan tempatan walaupun kereta tu kereta Continental sebagai contohnya. Tapi komponen tersebut dibawa masuk daripada negara asal dan dipasang di Malaysia. Okay, dan kalau kita tengokkan CKD ni lebih dekat kepada rakyat Malaysia ataupun orang Malaysia sendirilah. Sebab apa orang Malaysia ni ada
sedang-sedang sajalah kan. Dan kita tengok pada CBU kan. CBU satu lagi jenis kenderaan yang diimport secara direct. Dibuat dekat sana, disiapkan kat sana dan diimport masuk ke dalam Malaysia. Okay, kalau kita perhatikan CBU ni untuk kereta Continental, Mercedes ke BMW ke, dia punya ruang kokpit dia, ruang pemandu atau kabin dia lebih besar. Kenapa? Sebab orang dekat Europe ni dari segi fizikal mereka lebih besar berbanding dengan orang Asia. Okay, kalau kita tengok juga kereta yang dibawa terus daripada Jepun, dibawa masuk ke Malaysia. Orang Jepun ni dia kecil-kecil. So bila bawa Malaysia ke dalam Malaysia, kan kita akan perasan kabin dia lebih kecil berbanding dengan kereta buatan Malaysia. So kita tengok kat situ penggunaan prinsip ergonomik tu ada dekat pembuatan atau penghasilan kenderaan. Okay. Ini secara ringkas lah siapakah pelopor bagi sains ergonomik ni. Dia telah dipelopori pada tahun 1713, dah lama lah, yang mana Bernardino Ramazzini telah digelar Father of bapa kepada Auschwitz Occupational Health and Ergonomic. Dan seterusnya pada tahun 1857 Jetrobowski ni yang orang pertama menggunakan terma ergonomik. Frederick Taylor pada tahun 1911 yang dikatakan Father of Scientific Management, dan sekali adalah pasangan Gilbert lah 1948 yang dikatakan time motion analysis. Okay, kenapa dikatakan time motion analysis? Sebab apa? Ergonomik ni dia tidak menyebabkan masalah kepada badan kita dalam masa yang singkat. Dia mengambil masa sedikit. Kan kalau kita berdiri dalam keadaan yang janggal, awkward posture kan, mula-mula kita tak akan rasa sakit. So lepas sejam baru kita akan rasa sakit sikit. Tapi kalau kita buat sejam ataupun 2 jam sampai 3 jam, apa akan jadi pada badan kita? Kita akan start rasa sakit. Mungkin muda-muda tak rasa sakit, tapi selepas 2 bulan, 3 bulan, setahun sampai ke 10 tahun, kita akan rasa badan kita akan jadi lemah ataupun jadi sakit-sakit kat badan tu. Okay? Ini adalah garis panduan penilaian risiko ergonomik tempat kerja. Ini siapa pernah nampak atau pernah baca ke? Dimula digubal pada tahun 2014, antara 2014 dan 2016, dan telah digazetkan pada 2017 lah. Dia bertujuan menjadikan pelanggan sistematik dan pendekatan yang lebih objektif dalam mengenal pasti, menafsir dan juga mengawal faktor-faktor risiko ergonomik di tempat kerja. Okay. Apakah domain yang ada dalam sains ergonomik ni? Dari 3 domain utama. Yang pertama fizikal, yang kedua kognitif, dan last sekali adalah organisasi. Ya, fizikal apa yang kita semua tahu? Postur badan kan, ada segi titik sentuh ataupun konteks stres, kita ada postur yang janggal, kita ada pengulangan, kita ada repetitive movement, dan juga kita ada berkenaan dengan getaran. Itu fizikal. Okay. Yang kedua adalah segi kognitif. Apa yang kita rasa dekat dalam kita punya fikiran ataupun dalam kita punya hati lah orang kata kan. Beban kerja yang tak sekata atau terlalu tinggi, kekerasan dekat tempat kerja, bully ni apa? Dari segi bagi kerja yang banyak, kita dipulaukan, orang tak nak kawan dengan kita kat tempat kerja kan, kita tak ada orang nak cakap dengan kita. Last kali bos garang sangat pun, stres, meeting daripada pukul 8 sampai pukul 7 malam, tak berhenti kan. Sebab apa? Sebab banyak benda yang nak settlekan, banyak pula sembang yang lain. So bos garang sangat pun sama juga boleh menyebabkan stres dekat tempat kerja. Ya? Kognitif juga berkaitan dengan kawalan kerja yang lemah. Dari segi kalau tengok pada Robert Karaset punya kajian lah, study ni tunjukkan kalau seorang tu dia ada kerja dia low, dari segi low job demand, high job demand tapi low latitude, low job decision latitude. Kita tak ada nak buat apa-apa keputusan, tak boleh, kita tak ada autonomi tu buat kerja kita. Sebagai contoh kita tengok macam dekat kilang ni kilang dekat Jepun ni. Salam doktor, maaf doktor. Ya saya. Apa ni slide ni macam tendang dia. Okey. Kenapa ya? Saya pun tak pasti. Jadi pause. Ada orang share screen tadi tu, dia ter-share. Saya dah remove dah. Okey. Ada pause, ada orang share screen lah. Okey. Presentation. Okey. Alright. Kita tengok satu kilang dekat China je lah. Tengok dia punya pekerja dia. Dia buat kerja itu je. Kerja tu je dia buat sepanjang hari. Dia buat sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang shift dia buat itu saja. So high job demand tapi low job decision latitude. Menyebabkan kita akan rasa stres ataupun kita akan rasa mundane. Kita rasa rutin yang kita buat tu lama-lama akan menyebabkan kita bosan. Okay? Dia bukan dengan kognitif lah. Dia pun sama juga dekat China. Kerja dia dekat kilang buat itu saja. Dan dekat Malaysia pun lebih kurang sama je.
Kita tengok berapa banyak dia punya nak buat jam tu. Okay, ini dekat bahagian dia punya textile ataupun fabric je lah. So dia tak ada banyak fikir pun, dia buat je. Tu menyebabkan dia akan rasa dari segi rutin dia tu tak berubah. Dia tak ada boleh buat keputusan dia sendiri. Okay. Dan last sekali ada berkenaan dengan organisasi. Okay, organisasi kenapa ada dekat dalam domain dalam ergonomi ni? Sebab apa? Dia berkaitan dengan polisi dan juga dasar keselamatan, yang mana organisasi saja yang mempunyai kuasa ataupun mempunyai autoriti untuk buat polisi dan juga dasar keselamatan. So kita ada dasar keselamatan dan kesihatan DKM, mesti dipamerkanlah dekat premis masing-masing. Okay, dan seterusnya organisasi ni juga yang ada bajet. Bajet untuk buat apa? Untuk buat latihan yang berterusan dan juga buat perolehan peralatan berteknologi tinggi. Ni contoh dekat dalam dental lah, dalam bidang pergigian, kita nak buat rawatan akar untuk gigi kan. Kalau kita nak tengok direct terus kita tak nampak. So kalau kita punya majikan ada kemampuan lebih, dia boleh mikroskop dekat sini. Dan yang lain juga berkenaan dengan organisasi ni adalah organisasi saja yang boleh buat penjadualan kerja yang sekata. Tu kita tengok orang yang dekat atas, dekat ward sebagai contohnya, sister je yang boleh buat jadual ni. Kalau dibuat tak betul, dia asyik bagi orang tu je kat situ, yang menyebabkan lama-lama orang tu jadi stres, dia tak dibuat kerja yang lain. Kalau tengok kat dalam gambar ni, orang yang merah ni kan, yang merah ni asalnya dia buat traktor, lepas tu esoknya dia pula yang buat skop, dan last sekali dia pusing pula, dia yang bawa kereta sorong ni. So dia akan pusing sebab penjadualan kerja yang sekata sebab semua orang akan rasa. Okay. Ni sama juga organisasi je yang ada kuasa ataupun ada autoriti untuk buat reka bentuk ruang kerja masing-masing. Apa? Buat apa cik oi? Ya, dia yang cakap betul. Mohon unmute ya, mohon unmute. Mohon unmute. Dekat unmute. Unmute ya. Mute, sorry. Admin pun boleh tolong mute kan, tak ada masalah. Alright. Apakah faktor risiko ergonomik? Kita ada beberapa faktor risiko lah yang boleh kita nampak secara jelas ataupun tangible yang boleh kita ukur. Yang pertama sekali adalah posture janggal, awkward posture. Yang kedua, penggunaan daya yang berlebihan, forceful or sustained exertion, pergerakan berulang, repetitive motion, pergerakan static and sustained posture, tekanan titik sentuh, contact stress, getaran ataupun vibration, dan juga faktor persekitaran, dan seterusnya faktor lain berkaitan dengan bidang lah, job specific factors. Okay, yang pertama sekali berkaitan dengan posisi janggal. Kita tengok ni dekat dalam bidang pergigian lah, sampai nak masuk dekat dalam mulut pasien tu, nak tengok dia tengok gigi kan. Ni kalau dekat pejabat terpaksa menunduk macam tu, kalau kerusi yang tak boleh laras ataupun tak ada roda kan. Ni angkat barang, pergi shopping banyak berat kan, kita angkat sampai sengit sebelah kita punya badan. Kalau nak bagi seimbang kena beli banyak lagi, pegang dua-dua belah kan, barulah sekata kan. Okay, angkat barang pun sama juga, jangan membongkok macam tu. Ni sama juga membongkok waktu jalan, sama juga waktu kita tengok telefon waktu jalan kan, duduk dekat komputer dalam keadaan yang tak betul, memandu sampai ke depan, sampai ada yang bawa kereta tu, dia punya steering tu sampai kat dada sekali, sebab nak bagi sampaikan dekat dia punya nak nampak bahagian depan tu. Tu jangan buat macam itulah, tu adalah postur yang janggal kalau kita tengah melakukan pekerjaan. Okay. Seterusnya ada pengendalian manual. Pengendalian manual ni apa dia? Sebarang pekerjaan atau perbuatan mengangkat, menolak, menarik, menggerakkan, memindahkan, memegang atau menyangga. Menyangga satu beban yang dilakukan secara manual menggunakan tangan dan juga anggota badan. So kita angkat barang, kita tak gunakan mesin, kita yang bawa sendiri, kita pindahkan barang yang beban tu, itu adalah pengendalian manual. Okay. So kalau benda tu terlalu berat kan, kita kena angkat, tak boleh angkat seorang, kena angkat dua orang. Kalau terlalu berat, kita kena gunakan troli ataupun kita gunakan forklift kan. Itu adalah cara-cara untuk kita mengurangkan risiko berkenaan dengan pengendalian manual ni sendiri. Okay. Dan seterusnya kalau kita tengokkan dalam pengendalian manual juga, okay, dia ada
limit ataupun dia ada had beban yang boleh diangkat. Dan kalau kita tengokkan lelaki dengan perempuan adalah berbeza. Berbeza. Okay? Dia punya berat dia tu. Okay. Dan juga ada beberapa faktor ataupun beberapa modifier yang lain lah. Sekiranya kalau orang tu angkat dalam keadaan badan dia berpusing, okay, dalam keadaan dia duduk macam mana kan. So ada beberapa modifier. Ini adalah dia punya maksimum pada yang disarankan pada tahap-tahap yang tertentu. Paling tinggi untuk lelaki adalah 25 kilo yang mana diangkat pada paras antara peha dan juga bahagian torso lah ataupun bahagian waist, pinggang. Perempuan 16 kilo sahaja maksimum. Makin tinggi dan makin ke depan dia akan makin kurang. Okay? Sekiranya melebihi beban yang ditetapkan ni ataupun yang disarankan ni lah akan menyebabkan kemudaratan kepada badan seseorang tu sendiri. Okay? Dan benda ni boleh berubah lah untuk seorang lelaki dan perempuan yang biasa. Okay, bukan yang bodybuilder tu kan, yang angkat berat tu, itu lain dah tu je cerita dia. Okay, alright. Pengenalan manual juga sama juga untuk posture mengangkat barang. So correct lifting or incorrect mengangkat barang yang betul. So daripada awal depan ni kita kena mencangkung dan angkat sedikit demi sedikit. Sama juga kalau kita nak mengangkat barang, jangan kita bongkok macam ni. Okay, yang paling ergonomik dekat dalam ni yang dekat apa tu dalam kita punya hierarki daripada umur kecil sampai ke besar ni, sebenarnya baby yang paling ergonomik kalau dia nak ambil barang. So dia tak bongkok, dia akan duduk cangkung macam tu dan dia akan ambil barang daripada bawah. Okay, tengok tu cara baby lah tu. Baby tu adalah manusia yang agak ergonomik sikit lah kalau kita tengokkan berbanding dengan orang dewasa ni. Orang dewasa ni tambah-tambah macam saya ni perutnya dah jauh ke depan, PJK kan, nak ngangkat je pun nak tunduk dah tak larat kan. So kenalah membongkok macam tu. Okay, right. Itu adalah posisi badan yang salah untuk kita mengangkat barang. Okay. Sama juga kalau kita buat pengenalan manual ni, kita ada konteks stres lah di antara tangan. Kalau kita punya tempat pegang tu adalah kecil. So kalau nak kita angkat barang yang berat ni, kita kena ada satu grip tempat pemegang yang besar supaya tangan kita tak sakit dan juga beban kepada kita punya tangan. Okay. Sama juga kalau kita gunakan troli, walaupun guna troli ni dah agak ergonomik, tapi kalau kita tolak dengan salah ataupun beban yang diangkat gunakan troli tu melebihi had muatan ataupun had berat dia akan menyebabkan kemudaratan juga. Okay. Satu lagi yang kita tengok pada pengendalian kita angkat barang guna troli ni, kita tengok juga pada fizikal barang tu sendiri kan, fizikal barang tu sendiri. Okay, kalau kita atas troli ni kan, kalau kita atas troli ni kita angkat barang 1 kg buah-buahan lah, ataupun 10 kilo apple banding dengan 10 kilo durian, mana yang lagi senang nak angkat? Kita tengok pada apple ni kita boleh simpan dalam kotak, dalam masa yang sama dia tak tajam kan, kita simpan dalam kotak, kita tak tahu, kita senang nak pegang, senang nak kendalikan dia. Tapi kalau durian 10 kilo dia akan jadi besar, lepas tu kita nak pegang pun tak boleh, nak bagi dia stabil. Sebab apa? Sebab dia tajam. Sama juga kalau kita bawa batu bata 50 kilo berbanding dengan kapas 50 kilo. Kapas walaupun berat dia sama dengan batu bata tersebut, tapi apa akan jadi pada fizikal dia? Fizikal dia lagi besar sebab kapas ni sifat dia ringan dan dia kalau dia nak dapatkan berat yang sama dengan benda yang lain, jisim yang lain ataupun material yang lain, dia akan jadi sangat besar. Jadi susah kita nak nampak bahagian depan dia untuk kita kendalikan dia. Okay? Ini sama juga dalam kita memindahkan barang, kita terpaksa memusingkan kita punya pinggang tu adalah satu postur yang salah jugalah. Nak angkat dia, kita kena angkat dan pusing badan kita sekali dengan beban tersebut untuk kita pindahkan barang dari satu tempat ke satu tempat. Yang kalau tengoklah ni dekat buruh, orang yang supplier beras. Beras kan daripada atas lori tu sendiri kan, dia buat turun tu, so dia nak cepat dia pusing aja badan dia, dia punya pinggang tu. Tangkap pinggang tu lama-lama dia akan jadi sakit tu kat situ nanti. Okay? Sama juga kita mengangkat barang yang berat, tak nak kena angkat 2 orang lah, jangan angkat seorang. Okay? Dia mengikut bila kita nak mengangkat, pastikan benda tu mengikut kesesuaian ataupun kemampuan kita. Kalau berat sangat, gunakan troli. Okay?
Ni kita tengoklah, kalau dulu kita beli roll kain yang besar waktu COVID kan, kita nak beli PPE mahal, so ada yang jahit kita punya PPE tu, kita beli kain ataupun yang ni untuk kita jahit PPE, so ada yang terpaksa roll kan sampai macam tu sekali lah. Nak pindahkan kita punya tonggas dekat rumah pun sama, forceful assassination. So kalau nak tukar gas, pastikan ada troli ataupun ada dia punya tempat bawah yang ada roda tu, senang kita nak tarik. Terusnya adalah berkenaan pinching. Pinching ni apa? Cubitan ataupun kita pegang grip lah. Ataupun dekat sini adalah orang yang terpaksa menyangga ataupun angkat tangan dia selalu. Mekanik dekat kedai servis kereta lah. Dia terpaksa dongakkan badan dia ke atas atau dongakkan kepala dia ke atas dan angkat tangan dia tinggi untuk dia melakukan servis kereta tu. Sama juga kalau kita beli pen kan, kalau kita tengok pen, kalau orang dulu-dulu dia ada pen tu ada yang ada grip, yang ada grip getah, itu boleh membantu untuk mengurangkan pinching force lah. Sama juga sekarang ni kita dah ada mouse yang banyak jenis dia. Dia tak macam mouse dulu, dia ada mouse yang tegak macam ni dah. Jadilah kita tengok vertical ergonomic mouse. Dia membolehkan kita punya tangan, tulang dia selari dengan kita punya penggunaan waktu kita menggunakan mouse tu. Ni traditional mouse. Dia menyebabkan tekanan kepada kita punya wrist ataupun pergelangan tangan sendiri. Kalau kat situ lama-lama dia akan menyebabkan tekanan, boleh menyebabkan carpal tunnel syndrome. Ini pergerakan berulang. Dia ada twist ataupun dia akan menyebabkan dia punya tangan dia terkepak ke kan. Lepas tu dari segi pergerakan kepala sendiri. Ni Tok Imam dekat masjid pergi tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati bagi Tok Imam tak boleh ni, bahaya ni. Tok Imam tu bantai seminggu tu ada tahlil kan. Memang sakit kepala nanti jaga kat dia. Di segi bed rest ni juga kita tengok ni orang yang tebar roti canai. Tebar roti canai pun melakukan pergerakan berulang dalam masa yang sama, dia menyebabkan tangan dia sentiasa bergerak ke kiri dan ke kanan, pergerakan berulang. Kita tengok satu video. Wow. Happy abang ni tebar roti canai kan. Tu kalau sekeping boleh tahan lagi, 10 keping boleh tahan lagi. Kalau sehari 100 keping, kalau sampai 200 keping, kedai-kedai yang sibuk tu pagi 100, petang 100. Kalau dibuat seminggu 7 hari, ada berapa? 200 darat 1000, dapat 700, 1400 keping roti canai yang terpaksa ditebarkan dalam masa seminggu tu kan. Itu akan menyebabkan tangan dia ataupun pergelangan tangan dia akan lebih sakit. Kalau kita nampak abang-abang tebar roti canai ni kan, cakap abang tak sakit ke bang? Kalau banyak sangat tu, kalau ada family yang ada bisnes roti canai ni pun sama juga. Hire lah 2-3 orang yang untuk tebarkan roti canai ni. Macam dekat Kelang, saya balik kampung kan, satu dekat kapal, sementara lah kapal dekat kampung Wan saya. Dekat kedai tu ada 4 orang tebar roti canai dan 2 orang saja yang jaga dia punya kuali tu. Dia banyak kat situ. Tu adalah satu budaya kerja yang bagus oleh majikan dekat kedai roti canai tersebut supaya tidak membebankan seorang saja pekerja dia. Alright, apakah ada yang lain berkenaan dengan posisi statik ni juga? Yang faktor yang seterusnya, kalau kita tengokkan dekat dalam OT dalam OT yang panjang, so kita kena retract kita punya retract surgical field tu, tarik dia punya otot, tarik dia punya kulit tu supaya clear dia punya vision kepada surgeon. Dekat dalam dalam bidang pergigian sendiri pun, kita tarik pipi dia, kita lawan dengan patient lagi dengan lidah dia tu. Lidah ni adalah otot yang paling kuat dekat dalam kepala badan. Tu orang kata betul lidah ni lebih tajam daripada mata pedang. Kita nak, kalau saya nak berlawan dengan lidah patient ni memang struggle jugalah kan. Itu adalah berkenaan posisi statik ni sendiri. Dia terpaksa berdiri lama kan. Dekat dalam bidang pergigian macam itulah, kita punya kami punya assistant, kami berdiri lama untuk kita mengekalkan field of vision tu dalam keadaan yang kering supaya
prosedur tu dapat dilakukan dengan bagus. Sama juga sertifikat dekat ward kan, kena berdiri lama kan, static posture untuk tulis tulis case note, tu tulis DFT tu. Tu adalah salah satu faktor risiko dan ergonomik juga. Okay. Sebenarnya ada konteks stres. Konteks stres ni kalau berdiri lama make sure kena pakai kasut yang lembut. Kalau dekat yang mahal sikit lah. Kalau tengok sekarang ni orang kata apa Skechers. Skechers tu sedap. Kalau tengok beli baru sampai 400, 500 kan. Kalau saya tak mampu, saya pergi bandel grade A baru 40-50 ringgit kan. Kalau satu lagi yang sedap sikit, kalau nak pergi beli kasut ni cari Bata buatan Malaysia kan. Tu bagus jugalah dari segi short dia ataupun dia punya tapak dia lembut dekat dalam, tapak yang lembut dekat luar juga. Okay, kalau beli kerusi pun kata nak duduk lama dekat kerusi tu, contohnya dekat pejabat, jangan beli kerusi yang dari segi dia punya tempat dari segi dia punya tangan tu, orang kata apa, armrest tu yang besi yang keras, cari yang padded yang ada cushion supaya selesa sikit untuk kita duduk lama. Kalau tengok ni sama juga dari segi screwdriver kan. Screwdriver ni ada yang straight, ada yang jenis yang automatic ni ataupun yang jenis powered-nya. Pastikan kita boleh buat pilihan lah dekat rumah. Yang lelaki ni kalau yang suka buat kerja hardware ataupun kerja bertukang ni, boleh dapatkan alatan yang lebih ergonomik, lebih sesuai lah, yang boleh membantu kita mempercepatkan kerja. Okay? Sama juga macam mouse tadi lah kita dah tengok kan, konteks stress ni. Seterusnya adalah berkenaan dengan getaran, vibration. Getaran dalam pekerjaan boleh dibagikan kepada dua bahagian, iaitu getaran tangan lengan saja ataupun hand arm vibration dan juga keseluruhan badan. Getaran seluruh badan ni apa dia? Getaran yang berpindah ke seluruh badan melalui struktur yang menyokong badan seperti pinggul, bahagian belakang dan juga kaki. Ni kalau tengoklah kita punya bra kita kan, dia gunakan alatan memotong rumput ni. Walaupun dia dekat bahagian belakang dia ni, tapi getaran tu agak kuat. Getaran dia agak kuat. Ada yang naik traktor ataupun naik memotong rumput yang kecil ni, sama juga getaran dia akan kuat. Kita punya IK kita ataupun kita punya PPKA ataupun kita punya pembantu persekitaran kesihatan kan, kita punya ni dia buat fogging. Fogging ni pun sama, alat ni dalam keluarkan asap, dia ada bau lagi kan, bau dia punya diesel tu, dan dia juga bergetar bila mana kita menggunakan dia. So getaran ni dia akan berpindah kepada seluruh badan. Okay. Dan juga kenderaan yang lain lah, kenderaan yang off-road sport, road transport, kalau bas, terutamanya bas yang lama lah kan. Dulu saya selalu berulang, saya naik bas daripada Teluk Intan ke Kelang. Saya sekolah kat Kelang dulu. Anson Bernam, kalau siapa-siapa ikut lagi, saya orang Teluk Intan sini, lupa nak cakap tadi. Saya selalu bulan daripada Teluk Intan tu pergi ke Kelang, ikut jalan lama. Sekarang dulu mana ada WCE lagi kan. So saya naik Anson Bernam tu, tiket dia RM10 tak salah saya. Daripada Teluk Intan tu, punyalah laju dia bawa dah lah kat situ. Jalan tu, jalan WCE tu yang lama tu, Sekican tu dah lah teruk dulu. Wow, lompat-lompat naik bas tu kan. Tu pengalaman betul, itu kenangan lah. Okay. Dan sebenarnya kalau kita tengokkan pada kereta api yang lama juga kereta api yang lama tu kita akan rasa bergetar jugalah. Siapa pernah naik kereta api lama, sekarang ni dah tak rasa dah ETS semua kan. ETS ke LRT, MRT tak rasa dah. Tapi kalau naik kereta api yang lama dulu tu, dia akan rasa kita boleh rasa getaran yang bila dia start bergerak tu. Okay, juga getaran seluruh badan ni adalah dia ada dua frekuensi, sama ada 1 ke 880 dan juga yang kurang daripada 1 Hz ni. Bila ada 1 Hz ni, dia ada kinetosis. Dia berkaitan dengan kinetosis iaitu motion sickness. Sebabnya bila kita naik kapal laut ataupun sampan lah, siapa yang suka memancing kan, tu bila dia bergerak tu, dia rasa terhuyung hayang tu, menyebabkan dia mabuk laut ke, mabuk kapal ke kan. Bila jadi tu, dia akan start rasa muntah. Itu sebenarnya adalah getaran juga. Right. So ni adalah berkenaan dengan getaran tangan dengan hand arm vibration. Hand arm vibration. MC. Ya, siapa tu MC tu? Okey. Getaran tangan lengan atau getaran berlebihan yang berpindah daripada alatan yang bergetar, mesin atau tempat kerja yang bergetar kepada tangan ataupun lengan pekerja ataupun pengendali dia lah. Ni kalau dekat
betul, orang yang buat jalan tu lah, dia nak ratakan lepas dia tapal jalan tu, okay, dia gunakan alat ni kan. Kalau dia bergetar dekat tangan dia, ada yang dekat apa tu yang dia guna piling tu, satu badan pun boleh bergetar kan. Ni kalau orang yang buat lubang digunakan apa tu peralatan elektrik berkuasa tinggi kan. Ni dekat dalam dental sendiri digunakan gerudi untuk gerudi gigi tu kan. Handpiece ni. Itu pun menyebabkan getaran kepada jari. Dia ada micro vibration. Bila micro vibration ni kita tak rasa aksat, tak rasa dengan cepat, tapi dia efek kepada saraf dekat hujung jari tu dan juga kepada salur darah dekat situ. Okay. Mikromotor yang digunakan juga sama boleh menyebabkan getaran tangan lengan itu sendirilah. Rasanya berkenaan dengan faktor persekitaran, environmental factors, ada 3 yang utama iaitu suhu, pencahayaan dan juga kebisingan. Kan, suhu yang terlalu sejuk, suhu yang terlalu panas akan menyebabkan kita rasa tak selesa. Kan, pencahayaan terang ataupun gelap, terlalu terang, terlalu gelap akan menyebabkan kita rasa tak selesa, mata kita akan rasa penat dan menyebabkan kita stres. Mata bila penat dia akan menyebabkan dia akan tangkap tengkuk pula. Tengkuk kita akan rasa sakit juga. Rasanya kebisingan lah, kebisingan yang berlebihan juga akan menyebabkan kita rasa tak selesa. So benda-benda ni adalah termasuk kat dalam faktor persekitaran dalam ergonomik tu. Okay, kalau tengok pencahayaan untuk doktor gigi lah kan, untuk dalam kita punya bilik rawatan tu kena 1000 lux. Untuk kita punya lampu pergigian tu 5000 lux. Kalau dekat pejabat contohnya, kalau nak menulis, menaik, membaca, memproses data, at least kena ada 5,000 lux. 500 lux. Untuk yang ada lukisan teknikal, 750 lux. Kat premis kesihatan, bilik menunggu 200 lux. Untuk bilik pemeriksaan dan juga rawatan, kena ada 1000 lux kurang-kurangnya. Okay. Ward, pencahayaan umum kena 100. Lampu membaca 300, pemeriksaan mudah 300. Ia semua ada dekat dalam guideline yang berkenaan dengan pencahayaan dekat tempat kerja. So dia dah bagi sure, nak tak nak kita kena ikutlah berdasarkan guideline yang diberikan oleh JKKP. Okay, ini ada berkenaan dengan kebisingan. Dalam peraturan ke-6 dia ada dalam Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, dia ada peraturan berkenaan dengan kebisingan, pendedahan bising. Itu maksudnya kita tak boleh terdedah kepada kebisingan yang terlampau. Kalau kita tengok pada peraturan ke-6 ni, dia letakkan majikan bertanggungjawab untuk memastikan pekerjaan tidak terdedah kepada paras pendedahan bising harian melebihi 85 desibel atau dos bising harian melebihi 100%, paras tekanan bunyi maksimum melebihi 115 desibel dan juga paras tekanan bunyi puncak melebihi 140 desibel. So secara umumnya, secara amnya boleh saya katakan ni tak boleh terlalu bising lah. Dan kalau terlalu bising kita kena buat pentaksiran kebisingan dan kita tengok berapa desibel yang ada dekat tempat tersebut. Okay. Terusnya berkenaan dengan faktor lain, penyusunan dan juga aturan ruang kerja dan juga peralatan. So, kalau kita tengokkan kat dalam gambar ni, dia akan ada 2 sampul, iaitu sampul yang pertama adalah normal range yang sedang dicapai, yang seterusnya sampul yang kedua adalah maximum range. So paling jauh pun dalam keadaan kita sehasta daripada badan kita. Itu tak boleh terlalu jauh yang menyebabkan kita terpaksa membangun daripada tempat duduk kita tu untuk mencapai kita punya peralatan ataupun barang yang kita letakkan dekat atas meja kita ni. Ni untuk dentist lah. Dia kalau kita nak susun barang tak boleh jauh sangat dalam keadaan yang tu. Dalam bulatan yang besar kedua ni, sebab apa? Sebabnya kami gunakan kerusi yang ada roda. So ada kerusi yang ada roda, boleh keluar sikit daripada sifat tu. Okay? Ni kalau doktor-doktor kan, doktor ENT sebagai contohnya, dia nak tengok dalam telinga, ruang kerja dia kecil sangat. Doktor gigi nak tengok dalam mulut pun ruang kerja dia kecil sangat. Dekat dalam OT pun sama juga kan, nak tengok dekat dalam kita punya ruang pembedahan tu. Kita kalau boleh, kalau untuk surgeon ni dia nak buat torehan dia ataupun nak buat dia punya incision ni tu sekecil yang mungkin, supaya apa nanti tak ada parut ni, tak ada parut ni. Bila sekecil yang mungkin ni, bila kita nak retract tu kita akan nampak sikit je. Bila nampak sikit tu dia kena berhati-hati. Dalam masa yang sama tempat tu kecil lah untuk nak tengok kan, dia agak sulit. So kalau orang pun, terutamanya perempuan lah kan, kita mesti dah tak nak ada parut kan dekat badan kan, terutamanya tempat yang boleh nampak. So dia punya ruang kerja tu dia boleh jadi kecil bila mana torehan dilakukan pun kecil juga. Okay. Ini saya kira pemilihan peralatan instrumen lah. Kalau kita tengok tadi, saya katakanlah pen tadi kan. So pen dulu dia ada satu yang ada grip dekat sini yang warna hitam ni. So dekat situ getah dan dia lebih selesa untuk pegang. Sama juga dengan keyboard dan juga mouse. Dah banyak dah dia punya design dia ada kat sini. Dia yang jenis gamer punya besar. Lepas tu dia punya
papan kunci dia ataupun keyboard dia tu sedap nak tekan kan, tak susah, lembut je tu berkaitan dengan kita punya pemilihan peralatan. Okay. Sebenarnya kalau kerja kat pejabat, jangan gunakan kerusi yang tak ada roda, kerusi yang keras kan. Pastikan kerusi tu ada roda, ada armrest pula yang ada pad, yang ada cushion kat tepi tu kan. Baru senang nak bergerak. Tu ada sekarang ni kita tak guna typist chair dah kan. Kita dah guna kerusi pejabat yang mana dia punya backrest dia lebih tinggi. Nak sandar belakang pun sedap. Kita punya leher pun ada sangga ataupun ada dia punya penahan dia. Okay, kalau duduk lama janganlah guna kerusi plastik. Okay, kalau dekat klinik tu kerusi plastik ni adalah untuk patient. Patient tak apa sebab dia bukan kerja kat situ, dia duduk saja kan. Dia tunggu semata. Tapi untuk kita jangan guna kerusi plastik. Gunalah kerusi yang untuk pejabat. Dan pastikan kerusi tu juga boleh turun dan naik supaya nanti tak tersekat. Ni nampak ni orang ni duduk terlalu rendah. Dia punya paha, dia punya lutut dia lebih tinggi daripada dia punya paras pinggul dia. Ini terlalu tinggi pula. Dia punya pinggul dia lebih tinggi daripada lutut. Dan pastikan kalau ni dia tinggi sikit ataupun setara dengan dia punya pinggul dengan lutut dia adalah setara. Kerusi boleh didaraskan ketinggian. Okay. Ni sama jugalah, jangan sampai sampai sangkut dekat sini tak boleh nak masuk. Ni kalau buat kerja dekat komputer pastikan juga ada footrest supaya kita tak getih kat situ. Okay. Sama juga macam tadilah pemilihan peralatan. Macam dentist ni dia kena cari yang ada backrest kan, dia punya backrest dia boleh adjust. Kalau kita dekat office pun sama, jangan guna yang yang bulat ni kalau duduk lama kerja. Pastikan at least yang rendah typist chair macam ni lah yang boleh adjust. Ni faktor lain berkaitan dengan psikososial, tengok sikit dia sebagai pemandu lah. Hey bro. Victor. Anis. Let's take a break. You forgot to put on the Wing Chun. Take time to take care of your safety and health at work and get home safely to your loved ones. Okay, yang pertama tu adalah berkaitan dengan keselamatan lah. Dia ada cara dia punya risk communication dia letak dekat jam tu kan. Tu risk communication je lah. Tapi yang kedua tu kepada driver tu long distance lagi. So dia kena dapatkan dia punya rehat yang secukupnya. Okay. Apakah impact dia? Saya minta izinnya pada Encik Nazbil. Kita tambah dalam 10 ke 15 minit boleh sampai pukul 10? Boleh doktor, boleh. Apakah impact dia ketika kita melakukan perlakuan yang tidak ergonomik ni? Yang kita tengokkan efek dia bukan boleh terjadi secara secara cepat lah. Sebab apa? Dia punya penyakit disebabkan ergonomik ni adalah penyakit kronik. So dia akan rasa sakit badan. So pada fizikal kita, bila sakit badan kita tak boleh buat kerja kan. Bila tak boleh buat kerja kita akan rasa stres. Dan kalau kita ni kerja dekat private kan, kita punya kita punya pendapatan pun terjejas. Even kalau nurses ataupun orang yang terpaksa ambil cuti lama kan, nanti dia punya macam doktor MO ataupun dentist ni ada alarm critical pun kena tolak sekali kan. Dah lain dari segi dia punya kita punya bajet untuk bulan tu pun dah makin kurang. Ada yang terpaksa tukar dia punya work setting, ambil cuti sakit yang terlalu lama, terpaksa kurangkan dia punya working hours, dan juga dia terpaksa pencen lah sebab dia punya sakit belakang dia sangat teruk. Okay. Apa efek dia? Menyebabkan musculoskeletal disorder, work related musculoskeletal disorder, sakit belakang tu dia termasuk kepada terseliuh ke, kekoyakan, kepedihan, sindrom terowong kapal atau kapal tunnel syndrome, ketegangan, sakit belakang, kesakitan, masalah pada bahagian tulang ataupun tisu penghubung yang disebabkan oleh pendedahan kepada faktor risiko dekat tempat kerja. Okay.
Apa efek dia? Untuk contohnya kepada getaran seluruh badan, boleh menyebabkan sakit pada bahagian bawah belakang badan, dari segi demi tulang belakang, spinal degeneration, masalah pada bahagian leher, sakit ataupun tidak tegang ataupun tidak selesa, lenguh pada otot badan, boleh menyebabkan kehilangan pendengaran juga, masalah pada penghadaman, juga masalah pada sistem peranakan. Tu kalau orang perempuan dia kata apa, rahim jatuh kan. Tu mungkin disebabkan oleh getaran seluruh badan dia juga salah satu faktor yang menyebabkan keadaan tersebut. Getaran tangan lengan juga, apa dia punya risiko kepada kesihatan. Kita tengokkan orang yang ada sindrom ni, hand arm vibration syndrome, dia ada keadaan, dia punya tangan dia akan nampak keadaan pucat pada satu atau lebih jari dia, dan dia punya tangan dia akan kehilangan dari sentuhan, dia akan rasa kebas dekat ujung jari itu. Dia akan hilang juga kekuatan pegangan, grip strength dia akan lagi lemah, dan juga kesukaran bagi untuk melakukan pekerjaan yang teliti, fine work or task. So, dia tak boleh, dia punya dexterity dia dah kurang, dia tak boleh contohnya nak masukkan jarum dekat dalam nak masukkan benang dalam jarum, tak boleh nak buat dah macam tu. Okay. Apa kalau kita pergerakan berulang pula, repetitive strain injury, dia akan menyebabkan trigger finger, golfer's elbow, tennis elbow dan juga trigger thumb. Okay, golfer's elbow ni dengan tennis elbow ni apa dia? Dia akan rasa sakit pada bahagian siku tu lah. Kalau tennis elbow, dia akan rasa sakit pada bahagian luar siku. Tapi kalau golfer's elbow, akan rasa sakit dekat bahagian dalam siku tu lah, dekat kita punya pelipat tu. Okay, trigger finger ataupun trigger thumb, kita punya tangan ni tak boleh bengkok dah, sebab apa? Dia punya muscle dia punya saraf tu dah trap, dah keras kat situ. So kita susah nak buka jari kita. Okay. Terutamanya orang yang selalu buat kerja yang detail work. Sama juga kalau kita pegang, selalu gunakan mouse kan. Mouse tu terlalu kecil untuk tangan kita, dan juga mouse tu tak ada tempat untuk kita rehatkan kita punya pergelangan tangan. Dia akan menyebabkan kita punya saraf dekat pergelangan tangan tu rasa terhimpit, dan menyebabkan lama-lama dia akan menyebabkan trigger finger juga trigger thumb. Okay, sama juga carpal tunnel syndrome juga. Okay. Carpal tunnel syndrome dia akan menyebabkan rasa kebas dekat tangan kita, kita akan rasa macam sakit yang mencucuk-cucuk, reduce sensitivity kepada external stimuli ataupun kepada rangsangan luar, kita akan tak rasa sangat, dan juga reduce hand dexterity. Growing weakness in the hand pun ada jugalah, kita akan rasa lemah dekat tangan kita. Okay, terusnya pada pencahayaan yang tak bagus. Ni kalau kita tengok tadi lah kenapa pencahayaan dia menyebabkan yang tidak bagus, akan menyebabkan sakit kepala dan stres kepada mata dan juga penglihatan, lenguh pada bahagian leher, belakang dan juga bahu. Kita senang nak terjatuh, tersadar atau tergelincir lah kalau kita punya pencahayaan tak bagus. Dan juga last sekali menyebabkan yang paling bahaya adalah depression lah, dan kes-kes kekurangan cahaya atau cahaya yang sangat malam. Kalau bising sangat, apa yang akan jadi? Dia akan menyebabkan kehilangan pendengaran, news-induced hearing loss lah. So kita tengokkan dia punya kehilangan pendengaran ni bukan boleh berlaku dalam masa yang singkat. Tapi kalau orang yang selalu terdedah pada bising ni, kalau dia akan tengok dari segi setiap tahun dia akan buat, setiap tahun dia akan buat audiometric test ni, dia akan tengok satu tahun ni mungkin dia teranjak 1 dB, terusnya pada tahun depan lagi 5 dB. So total dia kerja 10 tahun, dia teranjak 25 desibel ni atau lebih, dan itu kita boleh consider sebagai orang yang menghadapi kehilangan pendengaran dia. So, tapi dia ada investigation lain yang kena dilakukan lah, baru kita boleh capai diagnosis disebabkan oleh kebisingan dekat tempat kerja. Okay. Kesihatan mental pula apa dia? Menyebabkan burnout, menyebabkan stres kan. Bila kita dah burnout ni, kita rasa tak seronok dah nak datang kerja, tak ada motivasi dan tidak berminat lagi untuk melakukan tugasan kesihatan tempat kerja. Kita akan rasa sakit badan lah, rasa malas-malas lah, pergi kerja pun rasa nak tidur kan. Lepas tu nak tidur malam pun rasa masalah nak tidur dan juga sakit kepala. Okay, apakah strategi pengawalan risiko? Kita ada hierarki pengawalan risiko lah. Yang pertama sekali adalah elimination, penghapusan, contohnya substitution, engineering control, administrative control, juga PPE. Okay, yang pertama sekali adalah elimination. Kita singkirkan peralatan atau perkakasan yang rosak dan tidak berfungsi lah. Kita removekan kita punya hazard tu supaya apa? Tidak mencederakan badan kita. Ni orang ni, kita tengok video satu ni, video orang ni buat kerja. Dia naik 2 orang tu. Jatuh. Kalau kita tengok tangga tu, tangga yang lembut. So kita jangan guna tangga lembut, kita eliminatekan hazard tu supaya dia tak bingkit. Jangan guna tangga yang sedang lentur tadi. Okay, seterusnya adalah penggantian, substitution.
Kalau kita ada dekat pejabat tu stol yang tak ada penyanda ataupun roda, kita gantikan dia. Mentol lampu yang tak terang, kalau sebelum ni guna halogen, kita guna lampu Kalimantan yang biasa, gantikan dengan LED. Perampis yang tak berfungsi dengan baik tu untuk dental lah. Penggunaan peralatan yang lebih memudahkan. Contohnya kita ada fogging kan. Fogging tu kalau kita angkat berbanding dengan kita bawa dekat dalam Hilux kan. Mana yang lebih okey. Tu kita gantikan dengan peralatan yang lebih memudahkan lah. Jaga penggantian peralatan dengan teknologi yang terkini. Okay. Kalau kita guna screwdriver tadi yang manual guna pusing guna tangan, pakailah cordless kan. Cordless senang sikit, cepat sikit nak buka kan. Tu cara kita nak mudahkan kerja kita dan lebih ergonomik. Terusnya adalah kawalan kejuruteraan, engineering control. Yang pertama sekali yang paling senang apa dia? Penyelenggaraan peralatan secara berkala. Kereta kita sendiri pun lama-lama dia akan rasa bergetar. Sebab apa? Kita punya mounting engine kita dah keras kan, kita punya absorber dah keras kan, kita punya bush yang lain pun dah keras getah tu. So kalau kita buat selesa kita buat kita punya maintenance, benda tu takkan rasa bergetar sangat kalau kat kereta kita tu kan. Okay, susun atur tempat kerja yang baik. Kita susun supaya kita senang nak capai. Kalau ini susunan dia salah, telefon dekat sebelah kiri, lepas tu telefon kat sebelah kanan, susun balik. Sama juga orang yang duduk ada punya susunan kerja dia kan, susunan dia punya barang ke tempat kerja dia. Dia ada maximum reach zone dan juga easy reach zone kat sini. Ni orang yang angkat peralatan yang berat. Ini dia angkat dia punya pneumatic untuk buka bot tu lah. Ini berat ni. So dia gunakan satu macam dia angkat angkat engine tu kan untuk kita sangga, untuk dia pegang peralatan dia ni untuk buka tayar ni. So dia gunakan peralatan ataupun sokongan bantuan yang bersesuaian. Barang berat nak angkat gunalah kereta sorong, guna troli. Jangan kita angkat kita nak rasa kita ni kuat ke apa. Okay, guna peralatan yang bersesuaian. Seterusnya kawalan pengurusan administrative control. Kita buat promosi macam kita lakukan hari ni lah, yang Cina Spil rancang hari ni lah. Kita buat promosi berkenaan dengan amalan ergonomik dekat tempat kerja, macam mana nak buat posisi badan yang betul, masukkan laku kerja sama ada klinikal ataupun dekat pejabat, penggunaan peralatan perkerasan yang betul. Okay, itu sebabnya bila kita beli barang dia ada TNC dan juga ada training, user training supaya gunakan peralatan dengan betul. Sebenarnya pengagihan beban kerja yang sekata. Kalau dekat buat tu kan, sistem ni asyik bagi saya kerja ni je, shift malam je, orang lain tak shift malam pun. So kita boleh argue kat situ supaya pengagihan beban kerja tu sekata. Penggiliran aturan kerja bagi semua anggota dan juga penggalakan senaman ringan. Kalau kita ada X-break, setiap 2 jam kalau kita buat meeting tu ataupun kita duduk, kita kena buat X-break lah supaya kita tak lenguh ataupun cepat letih bila kita duduk saja. Okay. Ni kawalan pengurusan jugalah, kita buat poster, dia tampalkan poster dekat kita punya tempat kerja. Work ergonomically, prevention is better than cure. Berat tu sister, 1 demi 1 lah kan. Penjagaan poster dan juga tulang belakang di poster dia. Okay. Kawalan pengurusan juga, so kita buat tadi pengagihan kerja dan seterusnya kita buat penambahbaikan proses kerja. Contohnya kalau macam kita nak angkat nak angkat botol yang banyak ni kan. So kita buat repacking, kita jadikan sama ada angkat satu-satu ataupun angkat 4 ataupun angkat dalam separuh dozen. So kita ada penggalakan senaman menguatkan badan lah, low back pain exercise untuk kurangkan sakit belakang. Okay. Dan seterusnya yang akhir sekali adalah PPE, pemakaian PPE yang bersesuaian, guna kasut yang sesuai dan juga lembut, dapatkan yang the shoes dia yang yang lembut, yang senang kita nak, yang selesa untuk kita pijak. Okay. Kalau pemakaian penyokong ibu jari juga kalau ada yang sesuai, penggunaan headlock untuk kerja halus dan juga seni. Kita tengok kan kauke dekat kedai jam kan, ataupun orang yang kerja dekat kedai jam ni, dia tak tengok secara direct tapi dia ada dia punya kantar dia, ataupun ada yang pakai headlock macam ni lah. Kalau yang buat potong rumput tu, macam saya sendiri pun potong rumput dekat rumah kan, saya pakai glove yang serat getaran dan beri dekatan bagi menguatkan dekapan peralatan. So grip dia kita kejap lah, grip dia tak ada rasa kita nak susah nak pegang dia kan. Dan juga pengawalan risiko ni, nak tak nak kita kena secara proaktif buat penaksiran risiko ergonomik. Okay. Jangan kita tunggu ada orang komplain dah sakit baru kita nak buat pentaksiran risiko ergonomik ni. Okay. Ni adalah initial era form yang paling
paling senang nak buat ada ataupun tak ada saja. Kalau kita pergi advance era dah jadi lain, kita kena buat pengukuran dengan secara teliti. Okey, sama juga dengan untuk pengawalan risiko ni, kita kena letak dalam HIRAT. HIRAT ni apa? Biasanya orang JKKP tahulah, hazard identification, risk assessment and risk control. Letakkan hazard ergonomi ini setara dengan hazard lain, setara dengan hazard biologi, hazard kimia dan juga hazard radiologi kalau dekat hospital lah. Okay. Dan kalau ada ni, kalau ada masalah, tolong laporkan, tolong notify. Sebab apa? Benda ni adalah dalam peraturan NADPOD, Notification of Dangerous Occurrence, keadaan yang berbahaya, occupational poisoning, occupational accident dan juga occupational disease. Ni ada NADPOD lah. Kalau kita tengokkan dalam peraturan ni juga apa yang boleh dilaporkan, contohnya pada yang perkara 33 ni, cramp of the hand or forearm due to repetitive movement. Kita rasa tak selesa, kita rasa cramp dekat tangan kita ataupun dekat kita punya lengan sebab kalau ada pergerakan yang berulang, boleh dilaporkan, boleh dinotifikasikan, melakukan notifikasi kepada pihak KEPAS. Okay, diseases caused by vibration yang disebabkan oleh getaran, penyakit disebabkan oleh getaran juga boleh dilaporkan. Okay. Ini adalah dalam kita punya peraturan. Peraturan ni memang kita kena akur lah sebab peraturan ni peraturan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Sumber Manusia. Okay. Sebenarnya kalau ada anggota yang mempunyai masalah, tolonglah rujuk dan juga beri pelepasan. Jangan kata, kau ni mengada lah, aku dulu pun sakit belakang ni, boleh je kerja kan. Itu engkau makan nasi pun tak sama. Kau makan banyak ni, aku makan banyak ni kan. Kau tidur 8 jam dah cukup, aku tidur kena 10 jam. Tu dah lain juga kan. So orang lain, orang ni berbeza-beza. Kita tak boleh samakan diri kita dengan orang lain. So kalau apa, betul kalau ada orang tanya, kau ni ngada je lah cakap, bukan badan kau, badan aku. Suka hati aku lah kena buat apa kan. Badan kau rasa macam tu, suka hati lah kau nak tahan ke apa. Ni badan kita sendiri yang bertanggungjawab untuk menjaganya. Okay, akhirnya mitigasi. Mitigasi ni kalau kita dah ada sakit lah, so kita buat employee removal protection. Kalau orang tu dia sakit, dah start sakit belakang, tak boleh duduk lama, so kita kena bagi dia kerja yang agak bergerak sikit lah. Ataupun dia rasa sakit pada sebabkan dia berdiri terlalu lama kan, so kita kena bagi dia kerja yang boleh dia duduk dalam keadaan tu. So employee removal protection lah. So kita bagi kerja light duty, sekarang tak ada light duty lah, kita panggil sebagai apa? Modifikasi kerja kan, modifikasi kerja. So modifikasi kerja ni, so kita letak dia pada tempat yang bersesuaian dengan keadaan itu sendiri. Okay, return to work program, ini untuk dari segi swasta. Okay, return work program. Ni saya punya kajian yang saya bentangkan pada tahun lepas. Kalau tengok pada dia punya result ni ataupun dia punya keputusan ni, increase one standard deviation of MVPA. MVPA ni apa dia? Moderate to vigorous physical activity. Boleh mengurangkan dari segi pain score dekat ankle or feet region. So kalau kita sentiasa aktif dekat dalam kita berhidup ni, kita lakukan senaman, kita lakukan aktiviti fizikal, boleh membantu untuk mengurangkan kesakitan juga risiko ergonomik ni, masalah apa? Masalah musculoskeletal ni. Okay. Ini adalah back strengthening exercise untuk back pain. Ni ada cara, boleh tengok dekat YouTube lah, banyak dia ajar macam mana nak macam mana nak mengurangkan sakit belakang ataupun nak menguatkan tulang belakang kita. Okay. Ni X-Break yang telah yang KKM sendiri buat. Untuk intervensi dah keluar pun dari segi garis panduan dia untuk penggunaan dia. Kalau buat mesyuarat atau membuat kursus setiap 2 jam kena bangun untuk buat X-Break ni. Okay. Ni kita kena aktif lah untuk kita mengurangkan, macam saya dalam kajian saya lakukan tadi, orang yang melakukan lebih aktiviti fizikal akan lebih resilience ataupun lebih tahan badan dia kepada masalah musculoskeletal ni. Ni yang telah dianjurkan dekat dalam COSPAN Bookdoc lah. So kat Bookdoc kita ada akaun COSPAN aktif untuk warga KKM. Dekat dalam tu ada banyak aktiviti ataupun banyak program, bolehlah masuk dekat dalam tu. Ni dekat Dental Perak Tengah lah, tahun lepas yang kita buat. Tahun ni pun ada kita buat. So siapa-siapa yang ada Bookdoc ni, aktifkan dan lakukan cabaran-cabaran yang ada dekat dalam Bookdoc tersebut. Okay, sampai yang akhir kesimpulan dia. Okay, apakah yang pertama kita recap sikit. Apakah definisi ergonomik? Ergonomik ini adalah peraturan dalam pekerjaan yang mana dia mengharmonikan antara dua, iaitu manusia sebagai operator dan yang kedua adalah mesin mesin yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dia kena buat
mesin ataupun proses kerja itu kena bersesuaian dengan manusia, bukan manusia yang kena fitkan diri dia dekat dalam pekerjaan ataupun dalam mesin tersebut. Yang sebenarnya faktor risiko ergonomik dia apa dia? Yang pertama sekali kita ada posisi yang janggal, kita ada pengendalian manual, kita ada forceful exertion, contact stress, titik sentuh ataupun tekanan titik sentuh, kita ada repetitive movement, pergerakan berulang, kita ada apa lagi, getaran tangan, lengan dan juga getaran ke seluruh badan. Lepas tu kita ada apa? Persekitaran, pendedahan kepada persekitaran, iaitu kebisingan, pencahayaan, dan last sekali adalah berkenaan dengan suhu itu sendiri. Terlalu sejuk tak boleh, terlalu panas pun tak boleh kan. Dan kita ada beberapa job specific factors lah untuk surgeon, untuk dentist, kena ambil kerusi yang sesuai, lampu yang cukup terang kan. Dan strategi pengawalan hazard tadi kita ada apa? Kita ada yang pertama sekali adalah elimination. Kalau ada yang kerusi yang tak elok, kerusi yang tak betul kan, kita kena boleh buang lah kan. Kalau ada kerusi plastik dekat kita punya tempat kerja yang kita gunakan untuk duduk lama, kita kena hapuskan dia. Kita gunakan kerusi yang boleh laras, kerusi yang selesa kan. Tu kita kena eliminatekan dia ataupun kita kena hapuskan dia. Terus yang kedua adalah penggantian, substitution. Kita gantikan sebagai contohnya apa? Lampu yang tak terang, lampu yang guna halogen tu kita gantikan dengan LED. Okay? Yang seterusnya adalah kawalan kejuruteraan. Kawalan kejuruteraan ni apa? Yang paling senang adalah penyelenggaraan berkala. Okay, kita buat maintenance pada kereta kita supaya dia dalam keadaan yang tip-top sebagai contohnya, tak ada getar, tu kita bawa pun selesa. Itu sebagai contohnya lah. Dan seterusnya kawalan pentadbiran, kawalan pengurusan, administrative control. Macam mana kita lakukan? Kita buat penjadualan kerja yang sekata, dan kita lakukan promosi, kita buat peringatan dengan poster, dan seterusnya kita berikan latihan macam mana nak gunakan peralatan tersebut dengan betul. Last sekali ada berkenaan dengan PPE, iaitu paling rendah sekali. Kalau kita dah buat semua pun, kita gabungkan, dia adalah additional tambah ataupun kawalan tambahan kepada kawalan-kawalan yang lain. Apa dia? Kita pakai kasut yang selesa, kasut yang bila kita pijak lama pun tak rasa sakit. Kita rasa selesa saja. Kalau yang buat kerja-kerja luar, kita pakai glove yang serat getaran dan juga ada dekapan. Okay? Dan sebenarnya kalau kita ada masalah tulang belakang yang kita nak straightkan, kita boleh pakai back brace. Okay, boleh dapat semua. 4 saja perkara yang kita bincangkan ataupun saya kongsikan pada hari ini. Dan saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat beroleh manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Saya minta maaf sebab kami masa sikit. Okay, itu saja pada saya. Kalau ada soalan boleh tanya kat sini. Salam doktor. Ni ada soalan daripada dalam chatbot ni, dia tanya. Adakah umum memainkan peranan juga ke? Berapa kilo kita nak angkat barang macam tu? Ya betul. Umur pun mengambil kira juga segitu. Umur sebabkan kita punya secara untuk seorang yang biasalah, orang kata apa, sedentary male atau sedentary female kan, bila mana tidak melakukan kerja-kerja yang yang berat, dia akan ada masa degeneration. Bila masa degeneration ni akan menyebabkan kita punya kekuatan tangan tu tak sama macam waktu muda-muda dululah. Okay, ada soalan lagi ke yang lain? Ada soalan lain ke? Boleh tanya sebelum kita nak ni. Okey, sebelum tu sama-sama saya nak bagi tahu kita akan Urustia akan sediakan satu kuis, nanti boleh scan ya dekat papan layar nanti. Doktor, ni ada soalan ni, kenapa saya buat terapi pegangan tangan still tak baik? Dia ambil masa lah. Dia sebab ada benda dekat dalam badan kita ni, kalau muscle dia tak ada masalah, dia akan boleh heal. Tapi kalau dia berkaitan dengan saraf, bila dia sampai saraf ni adalah satu tisu dalam badan kita, once dia degenerate, dia susah nak sembuh balik. Sebabnya orang yang ada lumpuh kan, kenapa dia tak boleh berdiri balik ataupun boleh bangun balik? Sebab apa? Spine dia punya saraf tu dah tak boleh nak sambung. Spinal degeneration ataupun berkaitan dengan saraf apa saja, dia once dah jadi permanent, dia akan sangat susah untuk disembuh. Yang boleh kita lakukan adalah lebih kepada rehabilitation dan juga macam palliatif lah untuk kurangkan kesakitan ke apa. Okay.
So nak kata kenapa tu kena tengoklah kenapa dia tak baik tu. Kalau dia berkaitan dengan muscle tak ada masalah, berkaitan dengan tulang pun mungkin untuk sembuh tu boleh. Tapi once dia dah melibatkan saraf agak susah lah untuk dirawat. Okay, itu dari segi pandangan saya lah. Lebih kalau nak lebih pada tu memang kena tanya pada OHD. Ada apa-apa soalan Ada lagi? soalan lagi ke? Sambil-sambil tu kami akan share kuis Kahoot ya. Boleh buat open Kahoot masing-masing sambil-sambil tu. Doktor saya ke dia pengsan time tidur. Allah tu Akbar. Saya tak tahulah. Saya boleh jawab berkaitan dengan ergonomik saja. Pengsan waktu tidur tu itu kena kena tanya pada doktor lah, kena buat sleep study. Sleep study di bawah ENT. Okay, saya stop sharing. Okey, sambil-sambil tu okey, semua boleh open. Okey. Terima kasih diucapkan Dr. Nur Syafiq di atas pencerahan tu tadi. So kalau ada apa-apa soalan tu boleh type dekat chat box. Sambil-sambil tu kita nak test pengetahuan lah di hujung kita punya webinar ni. Okey, semua boleh buka Kahoot dan boleh scan okey. Okey. Boleh scan untuk kuis Kahoot. Okay. Akan bermula dalam masa akak yang cuti tu dah lulus. Sekejap lagi saya masuk. Saya dah luluskan Cik Is dah luluskan. 0.3 kan? Belum lagi, sekejap saya buat. Okay, boleh ready Okay, ready. Terima kasih kepada yang Cik Nazmil, dekat dalam chat box tu diorang ada minta sharekan scan QR lagi sekali tadi. Okay, right. Okay.
ada lagi, what the hell? Apa kita tahu? Okey, boleh mula jawab Apakah cara terbaik untuk mengurangkan ketegangan mata semasa bekerja dengan komputer? Okey. Apakah dia soalan dia? Apakah jawapan dia? Okay, kita tengok. Nadi Medi paling tinggi sekarang ni diikuti oleh dengan Cik Jo. Tak pasti. Kepada yang tak isi link kehadiran tu boleh isi Okey, saya pastekan sekali lagi link kehadiran.
Encik Jo diikuti oleh Nadine Nedi, OMG. Dan kita tengok siapa lagi, masih Encik Jo mengungguli carta. Okey, soalan seterusnya. Mengenai pencahayaan. Alright. Kita tengok siapa lagi yang masih berkekal berada di tahta ya. Okey, tengok siapa. Masih lagi Encik Jo. Tahniah Encik Jo. Seterusnya Nadine Nedi, Atikah. Siapa lagi tempat pertama sekarang ni? Okey, soalan seterusnya. Berapa kerap anda bekerja di pejabat untuk menegangkan badan? Okey, berapa lama? Okey. Tunggu. Kita tengok. Jawab. Jangan tak jawab. Jawab. Okey. Alright. Okey, kepada yang dah isi tu tak perlu isi, tak apa. Isi yang saya bagi ni. Yang baru saya bagi ni isi yang ini. Sebab yang itu kita nak ambil pra pendaftaran awal aja. Oh, kita tengok siapa sekarang ni berada di tempat pertama. Masih lagi Encik Jo. Okey, tahniah Encik Jo. Apakah contoh mudah aplikasi ergonomik dalam kehidupan harian? Okey, tengok siapa yang jawab awal, siapa jawab paling awal, siapa jawab paling pantas. Kita ada lagi berapa soalan ni? Urus dia. Ada lagi dalam 4. Okey. Apakah contoh mudah aplikasi ergonomik dalam kehidupan seharian? Deng. Muzik tak dengar lah pula. Ya, masih lagi Encik Jo. Tahniah Encik Jo. Ada sesiapa yang dapat meminta Encik Jo ke? Apakah cara terbaik untuk mengurangkan tekanan pada bahagian belakang badan semasa bekerja di meja? Alright. Tengok siapakah yang paling pantas di sini. Kita tengok. Okey. Ada lagi soalan? Dia 17 soalan. Macam tak baca berapa? Ada lagi 4. Okey, saya isi, mana yang tak dapat tu saya pastekan balik ya, link kehadiran, link pendaftaran. Kita tengok siapakah yang baru. Oh, masih lagi Encik Jo. Tak, siapa lagi dapat meminta Encik Jo? Betul. WhatsApp jangan dapat ni abang ikut. Okey, kita tengok siapa. Oh, masih lagi Encik Jo Tahniah Encik Jo. Pantas dan tepat. Bilakah garis panduan penilaian risiko ergonomik di tempat kerja diterbitkan? Ni soalan ni. Bila? Bila? Muzik tak dengar pula. Okey, sila jawab soalan. 2017 jawapan dia. Okey, tahniah, ini mesti pendengar yang setia. Maknanya ada, Encik Random King. Tahniah. Okey, soalan yang terakhir. Double points. Berikut adalah faktor risiko ergonomik kecuali getaran, pergerakan fleksibel, poster janggal atau tekanan titik sentuh. Okey, kita tengok siapakah yang menjuarai soalan terakhir tadi. Pergerakan fleksibel. Okey, kita tengok siapakah pemenangnya. Tempat pertama kita lihat. Siapa? Tempat ketiga. Puan Nazira. Tempat kedua, Papa. Siapa Papa ni? Angkat tangan Papa.
Dan tempat yang pertama Encik Jo. Okey, tanah kepada 3 ni mesti tak, kerana orang cakap apa, memang pendengar prihatin mana satu Encik Jo ni? Encik Jo? Encik Jo boleh bersuara, Encik Jo? Okey, sekian terima kasih diucapkan kepada semua kerana sudi juga untuk berjawab Kahoot tu tadi. Jadi saya akan letakkan balik link pendaftaran. Okey, alright Okey, tahniah diucapkan kepada semua, Cik Jo, Papa dan Nazira. Tahniah kerana berjaya di atas dengar pendengar webinar yang kita lakukan tadi. Maknanya mereka ni bukan semua dengar, saya tahu, tapi cumanya mereka ni lebih pantas lah. Okey. Sekian terima kasih daripada kami. Terima kasih kerana sudi untuk awal tahun ni untuk kita menjaga kesihatan kita dari segi ekonomi. Dan Dr. Syafiq, terima kasih sekali lagi di atas perkongsian yang begitu bermakna pada awal tahun ni untuk kita menjaga kesihatan kita sampailah ke hujung tahun, insya-Allah. Okey. Diucapkan terima kasih dan saya akan letak link lagi. Semua dah dapat link Ada tak yang tak dapat link lagi? Okey, saya buka dalam masa 5 minit lagi. Mana yang tak boleh isi tu saya akan open. Dan Dr. Syafiq, ada mungkin last kata terakhir, Dr. Syafiq? Tak ada apalah, saya ucapkan terima kasih kepada Encik Nazmin dan juga PKD Hilir Perak dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian daripada saya lah. Saya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun silap bicara pada pagi ini dan semoga boleh manfaat lah kepada atas apa perkongsian yang saya sampaikan pada pagi ini. Okay, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih pada semua Okey, saya akan open link. Saya bagi masa 5 minit Okay, terima kasih doktor, terima kasih semua. Ya Allah Akbar. Tak ada nak hantar si je link dia tu siapa? Boleh tak? Aku nak hantar dalam grup tahu deh. Apa tu masalah hari tu? Boleh. Ada. Tak apa tu. Tu nak ambil. Tak tu nak hantar dalam grup tak boleh. Allah. Allah.
Cuba kita tuan. Sabar ya.